Oi, Bang. Oi, Loy. Oi, kau buka serabut je ni. Kau kena scam dengan MLM ke? Bukan, Loy. Kau duduk dulu. Okey. Aku kena main lah, Loy. Dengan syarikat kereta pajak lama aku. Kau tengok ni, Loy. Mana? Aku dah habis bayar. Tapi dia kata aku masih ada baki. Nak ambil kereta pun nak kena bayar cas tambahan. Nak kena cas tambahan lagi? Berapa kali ni macam ni, Loy? Aku rasa kau dah kena scam ni, Meng. Kau dah kena ni, Meng. Itulah aku serabut Meng, kau sebiji kena macam Aina. Aina pun kena? Aina dah habis bayar. Janji nak bagi geran dengan kunci, tapi tak ada. Last Aina pergi balai polis buat report. Rupa-rupanya, Loy. Ramai yang terkena macam aku Itulah pasal. Kau kena tolong aku ni, Loy. Aku dah serabut dia kata. Okey, Meng. Sekarang ni aku nak bawa kau ni Okay. pergi syarikat pajak kereta yang tak ada cas tersembunyi. Bila nak pergi? Sekarang lah. Sekarang? Jom lah. Sekejap, pergi dulu. Alright, aku nunggu kat kereta Inilah tempat yang aku bagi tong kau tu. Uish, aku tak percaya lah, Loy. Meng, ni betul, Meng. Kalau kau tak percaya, kau tengok tu, Kau tengok, seorang-seorang dah berjaya. Lagi kau tak percaya ke? Yang paling penting dekat sini ada SSM berdaftar, Meng. Aku bukan apa, Loy. Aku dah banyak kena tipu, Loy. Kata ada SSM, ada tu. Datang-datang tak ada. Scammer lah. Aku nak bukti. Kita pergi sana terus. Okey, Meng, kalau kau nak tahu, inilah perfect pajak kah. Ini tak ada tipunya, tak ada scammer. Kalau kau tak percaya, jom kita pergi office nanti. Okey, jom. Ini, inilah staff dia, Meng. Oh, boleh tanya? Nak tahu lebih detail, kita jumpa dia. Okey? Jom. Alamak, ofis kita orang dah tutup pukul 6. Oh, dah tutup dah. Dah. Kita nak berusaha macam mana? Okey, apa kata macam ni je. Encik datang je esok pukul 10 pagi. Okey, macam ni lah. Encik ingat je 5 perkara ni. Yang pertama, salinan IC, geran kereta original, slip gaji terkini, bil air dan juga bil elektrik. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa bawa spare key. Itu ramai orang selalu lupa. Okeylah cik, saya balik dulu Cik, jangan lupa. Esok pukul 10 pagi, jangan lupa bawa spare key, okey? Kau. Nampak perempuan cantik sikit, manis sikit. Fokus kau, Aku tak fikir tu, Loy. Aku fikir nak tengok betul tak betul ni. Betul. Ingat berapa perkara? 5 perkara. 5 perkara. Jom. Meng, dah sampai dah, Meng. Itulah. Apa kata kau pergi dulu? Nanti. Selamat datang ke Perfect Pajak Kah. Okey cik, sila duduk ya. Okey. Dengan spare key? Oh, speaking. Okey, terima kasih. Okey, encik boleh sign agreement ni ya. Saya risau, cik. Ni bukan scammer, Bukan cik. Encik jangan risau. Perfect Pajak Kah ni adalah SSM daftar. Dijamin selamat. Ofis kami pun dikepung je. Oh. Okey, encik jangan risau. Proses kelulusan kami ni sekejap sahaja. Kurang daripada 24 jam. Oh, pantas. Okey encik. Kelulusan pun dah diluluskan. Ini kunci kereta cik ya. Wow, dah siap dah. Cepatnya. Ya betul. Okey, untuk duit kami akan buat online banking. Okey, cik boleh check after this. Okey. Betul lah kalau saya cakap. Perfect pajak kah. Memang terbaik. Bukan scammer. Terima kasih, Cik. Okey, terima kasih. Meng, macam mana, Meng? Ngam. Dapat? Ngam lah. Betul lah kau cakap. Sini bukan scammer lah, Loy. Aku dah cakap kau. Perfect pajak kah memang baik, Meng. Yang satu lagi tu, dia mudah. Cepat, pantas. Betul. Kau boleh recommend dekat kawan-kawan kau. Perfect pajak kah memang terbaik. Yeah. Jom.